Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam koperasi. Kisah Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan menyembelih anaknya sendiri adalah kisah agung yang mengajar kita tentang ketaatan dan amanah yang tiada tolak banding. Dalam ujian yang begitu berat, Nabi Ibrahim tetap melaksanakannya dengan penuh yakin dan redha. Itulah lambang ketaatan yang tidak bersyarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kepimpinan, khususnya dalam koperasi, ketaatan dan amanah juga sangat penting. Pemimpin koperasi memegang amanah besar dengan menjaga kepercayaan ahli, mengurus dana bersama dan memastikan kebajikan komuniti sentiasa terpelihara. Amanah ini bukan sekadar tanggungjawab organisasi tetapi tanggungjawab moral dan spiritual. Marilah kita jadikan kisah Nabi Ibrahim sebagai panduan. Walaupun sukar, amanah mesti ditunaikan. Dalam konteks koperasi, amanah itu datang bersama harapan ribuan ahli yang percaya kepada sistem ini sebagai jalan keluar dari kesempitan hidup. Sempena Aidiladha ini, marilah kita perbaharui keikhlasan dan tekad untuk menjadi pemimpin yang jujur, amanah dan bertanggungjawab. Kepimpinan yang taat dan beramanah adalah kunci kepada kejayaan koperasi yang berkekalan. Salam Aidiladha. Semoga semangat, keikhlasan dan kebersamaan terus hidup dalam setiap langkah kita.